nak suggestkan korang yang ada anak-anak lasak, tapi anak-anak korang nak juga pakai tablet kan, ibu boleh suggestkan tablet yang ini tau. Sebab apa ibu kata tablet yang ni? Okey, tablet yang ni kalau korang nak tahu, okey, so ibu buka siap-siap. So dalam tablet ni, dalam kotak ni dia akan siap bagi gift lah. Dia ada bagi gift ni, dan dia dekat dalam ni dia akan bagi yang ni lah. So ibu tunjuk siap-siap ni, dia ada bagi charger dia. Okey, dalam ni, okey, boleh charger. And then dia ada bagi sekali dengan, sekejap, ni nampak ni, ni gift dia dengan ni. Okay, so yang ni, tablet yang ni, kenapa ibu kata yang ni sesuai sangat dengan budak-budak lasak kan, tapi nak juga bagi dorang education lah daripada orang kata tablet kan. So tablet ni orang kata nampak lebih luas, nampak lebih anak lebih suka lah tengok kan. So salah satunya sebab nampak ni, ini ketahanan dia kan, kalau katakan jatuh sekalipun tak ada masalah tau korang, sangat tak ada masalah. Kalau katakan terhentak macam ni pun tak ada masalah. And yang ni dia ada bagi sekali dengan stand tau. So korang boleh stand ni lah, anak korang nak belajar macam mana kan, so dia boleh stand. Okay, kita nak tengok dekat dalam dia, storage tu yang ni sangat-sangat besar, dan korang mesti akan puas hati nak install apa saja game anak-anak korang, education untuk anak-anak korang. Yang ni sangat terbaik untuk korang, dan yang paling bestnya dia tak lagging tau. So ibu akan tunjukkan sedikit yang apa yang ada dekat dalam ni. So kalau korang nak betul-betul check everything apa yang dalam ni, korang kena beli sendiri dan korang akan explore sendiri dia punya app dia punya storage dia sangat awesome. Ni tengah 1% pula. Ibu dah lama kiranya tak charge bateri dia. So tak apa, kita charge. Habis charge kita akan tengok dia punya storage kat dalam ni. Kalau korang tengok kat sini, storage dia sangat besar dia bagi korang 256 gig besar. Korang pasti akan puas hati, korang nak tengok movie pun tak ada masalah dekat sini. Okay, itu dia punya storage tau korang. Okay, apa yang akan ada dekat dalam ni, yang ni memang dia dah siap sekali tau install untuk korang. So korang boleh enjoy saja. Katakan korang nak ada game yang korang suka, ataupun ada education yang pembelajaran yang anak-anak korang nak belajar kan, korang boleh install sendiri dekat dalam ni. Dalam ni dia dah ada iWawa tau. iWawa ni sangat baik untuk anak-anak sebab dia punya app ni banyak benda-benda yang belajar, ada game juga, education game kan. Lepas tu dekat sini banyaklah juga ibu tengok dia punya game, banyak yang more to education game. Okay, so dekat sini kalau katakan korang nak apa, dia ada bagi sekali dengan Play Store. Korang boleh install sahaja apa yang korang nak lah. Okay, kalau ikutkan sound dia sangat clear okay, korang akan dengar dia punya sound lah. Sound dia memang clear, memang excellent, memang shock lah. Okay, apa yang bestnya, dia tak lagging. So korang rasa berbaloi ataupun tidak, bagi ibu dia sangat berbaloi lah untuk anak-anak yang lasak. Memang ini sangat sesuai untuk korang. Korang boleh dapatkan dekat beg kuning tu, macam-macam colour ada korang.